C. Carta palang yang tidak lengkap menunjukkan bilangan baju kemeja yang dihasilkan oleh syarikat itu. Bilangan baju saiz M dan L tidak tunjukkan. Okey, betul ni dia tak tunjukkan. Okey, lepas tu apa lagi data? Dia kata bilangan baju kemeja M adalah sama dengan kemeja saiz L. Oh, okey. Maknanya kalau M tu 10, L tu pun 10. Kalau M tu 1000, L pun 1000. Itu maksudnya sama. Okey. So, maknanya ketinggian dalam cerita palang ni samalah. Okey, tapi dia cerita apa lagi data? Jumlah baju kemeja dihasilkan ialah 70. Hitung baju M. Okey, tu faham maksudnya apa tak ni? 700 tu maksudnya ialah saiz S tambah saiz M tambah saiz L tambah saiz XL, jumlahnya ialah 700. Tu kena faham. Soalannya cari saiz meja M, saiz M. Masalahnya L tak tahu. Tapi dia punya saiko L pun kita tahu. Kenapa? Sebab dia kata sama. Jadi bila sama, maknanya kita boleh nak cari M saja atau L saja dengan bahagikan dengan 2. Okey, jadi maksudnya dekat sini awak kena tahu dulu saiz S ni berapa, saiz XL ni berapa. Okey, S. Okey, sampai sini. So, ni nombornya 150. Kalau S, XL sampai sini 100. Jadi maksudnya adalah 700 itu adalah termasuk 150 tambah M tambah L tambah 100. Okey, jadi apa nak buat? Kita carilah M dan L. Kenapa? Sebab dia sama. Jadi apa nak buat dengan dalam 150 ni dengan 100? Kita buangkanlah dia. Kita buang sebab kita nak cari ML, buang daripada siapa? Sebab asalnya 700. So maksudnya 700 buanglah 150, buanglah 100. Okey dah. So berapa jawapannya? Okey, 700 tolak 150. Okey, cikgu tak pandai lah. Iyalah, awak fahamkan dulu. 700 tolak 100, 600. Awak kena tolak lagi 50. Maksudnya jadi 550. Itu je. Okey, tolak lagi 100. So 400 setengah. So maksudnya M tambah L ialah 400 setengah. Cikgu macam nak tahu M dan L? Okey, maksudnya inilah. Maksudnya yang cerita ni, apa maksudnya sama ni? Kalau sini 10, sini 10, jawapannya mesti sama dengan sini. Lama ni 450. Maknanya bukan 10. Okey, 100. 100 tambah 100. Tak sama dengan 450. So, cubalah. Tapi sampai bila nak cuba? Jadi, senang ceritanya ialah kita tahu benda ni ialah sama. Jadi, maknanya kita boleh bagi 2. So, 450 kita bahagikanlah dengan 2. Okey, so sipir 100. Paling kecil ialah 200 ni 400. Boleh. 4 turun 5. Okey, 50. Paling kecil kat sini 20. So 50 boleh kali 2 lagi. 40, 10. 10 bagi 2, 5. So maksudnya M ialah 225. L juga 225. Tapi soalan nak cari M saja, saiz M. So jawapannya ialah 225. Okey, boleh? Okey. Tapi kalau awak boleh power sikit, cikgu boleh tunjukkan dia punya ayat matematiknya saja. Iaitu macam mana? Caranya ialah, okey, pertama sekali awak buat apa tadi? Tolak kan? Okey, jadi 700 tolak 150 tolak 100. Dah siap. Dapat jawapannya apa? 450 kan? Okay, lepas tu apa awak buat 450 tu? Awak buat ni kan? Jadi awak buat kurungan, awak bahagikan dengan 2. Dah. Mana M? M sama dengan yang ini.
Nah, itu pun dah dapat markah. So, markahnya adalah 3. So, awak buat ayat matematik. Maknanya awak tahu, awak tolakkan dulu, dah dapat jawapan, bagi 2. Pun boleh dapat markah. Walaupun awak salah jawab. Okey, itu saja.